Si Loncai dengan labu-labunya. Dahulu, di sebuah kampung kecil tinggal seorang lelaki miskin bernama Si Loncai. Rambutnya kusut dan bajunya lusuh. Si Loncai sering diejek kerana wajahnya tidak kacak. Tetapi, Si Loncai sangat baik hati. Dia suka menolong orang dan pandai membuat orang ketawa. Suatu hari, ketika Si Loncai ingin memancing ikan di sungai, Si Loncai terjumpa dengan rakan-rakannya. "Wah, banyaknya ikan yang kamu tangkap," ujar Seman. Rakan Loncai yang lain turut terpegun dengan kehebatan Si Loncai memancing ikan. 10 ekor ikan ditangkapnya," bisik Seman kepada rakan-rakannya yang lain. "Apa kata kita berdaya Loncai untuk ambil kesemua ikan-ikannya?" tambah Salim. Bagi Salim, Loncai merupakan musuh utamanya. Salim sering membuli Loncai kerana ibunya sering mengambil berat tentang Si Loncai. Berbeza dengannya, ibu Salim sering memarahinya. Salim berasa sangat terpinggir. Lalu, mereka bersetuju untuk memperdaya Si Loncai. "Hai Si Loncai, ada satu tempat memancing ikan yang tidak jauh dari sini yang mempunyai banyak ikan. Tetapi, engkau perlu meninggalkan bakul ikan di sini," ujar Seman. "Kalau engkau bawa sekali bakul ini, ikan-ikan di sana akan lari ke tempat yang lain," ujar Seman lagi. Si Loncai pun bersetuju untuk pergi ke kawasan yang banyak ikan itu. Setelah hampir 1 jam cuba menangkap ikan, Si Loncai pun mengeluh kerana tiada seekor ikan pun yang berjaya ditangkap. Ke mana perginya ikan-ikan di sini?" jerit Si Loncai kehairanan. Seorang gadis manis berbaju kurung pun menjawab, "Ikan-ikan kamu telah dilarikan oleh Seman dan rakan-rakannya." Rupa-rupanya, gadis manis tersebut telah berada di tebing sungai sejak Si Loncai mula memancing lagi. Gadis itu akan melukis pemandangan matahari terbenam di sungai itu pada setiap petang. "Cis, penipu rupanya mereka," jawab Si Loncai dengan nada menahan amarah. "Tidak mengapa, mari saya bantu awak memancing ikan," pelawak Melati. Melati berjaya menenangkan fikiran kusut Si Loncai. Bermula dari saat itu, mereka akan memancing setiap hari sambil menyanyikan lagu kegemaran mereka. Lagu kegemaran mereka berbunyi, "Si Loncai terjun dengan labu-labunya, biarkan, biarkan." Lagu itu membuat mereka ketawa terbahak-bahak dan gembira. Pada suatu hari, Si Loncai dan Melati berjalan bersama menuju ke tebing sungai. Tiba-tiba, mereka terpijak satu kertas berwarna emas. Kertas apa ini Melati?" soal Si Loncai. "Saya rasa surat ini dari Istana Mahawangsa," ujar Melati. "Loncai, surat ini tentang pertandingan membuat raja ketawa. Saya rasa awak boleh menang pertandingan ini," ujar Melati lagi. Tanpa membuang masa lagi, Si Loncai pun bertolak ke Istana Mahawangsa dengan membawa 2 biji labu air. Dalam perjalanan ke istana, Si Loncai berasa amat penat. Lalu, Si Loncai berhenti berehat seketika di sebuah rumah usang. Sedang Si Loncai asyik berehat, tiba-tiba dia terdengar bunyi geseran kerusi. Geseran kerusi itu semakin lama semakin kuat. Si Loncai memutuskan untuk mencari punca bunyi geseran itu. Rupa-rupanya ada seorang wanita tua di rumah usang itu. Rambutnya ikal berwarna putih, tubuhnya pula sedikit membongkok ke hadapan. Si Loncai memberanikan diri untuk menyapa wanita tua itu.
wanita tua itu menyapa si Luncai kembali dan membuatkannya air teh. Sedang asyik bersembang, si Luncai meminta diri kepada wanita tua itu untuk beredar. Sebelum si Luncai bertolak ke istana, wanita tua itu memanggilnya. "Luncai, nenek ada sesuatu barang hendak beri kepada kamu. Ambillah, nenek hadiahkan kalung sakti ini kepada kamu. Kalung ini mampu membuatkan orang yang melihatnya terpesona dengan pemakainya. Tetapi, jika kamu mempersenda orang lain, maka akan ada tulah yang menimpa. Kalung ini juga akan hilang saktinya sekira dilihat oleh cinta sejati kamu." Setelah mendapatkan kalung sakti itu, si Luncai pun bertolak ke istana. Hari pertandingan pun bermula. Di hadapan raja, si Luncai cuba bercerita lucu. Semua mata manusia tertumpu kepada si Luncai kerana terpesona dengan jenakanya. Namun, si Luncai tersilap langkah. Si Luncai telah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan raja. "Tuanku, wajah tuanku macam arwah ayah saya," ujar si Luncai. Tiba-tiba, raut wajah sang raja berubah. Semua orang terdiam. Raja yang sombong dan cepat marah rasa sangat tersinggung. "Mana mungkin wajah aku sama dengan orang miskin dan hodoh," katanya. Raja terus murka. Dengan bengis dia berkata, "Aku sumpah engkau, jika kau bijak sangat, selamatkanlah dirimu dari hukuman ini," seru raja. Raja mengarahkan supaya si Luncai dimasukkan dalam guni dan dicampak ke laut. Si Luncai dibawa oleh pesuruh raja menaiki 2 perahu ke tengah laut. Si Luncai dimasukkan ke dalam guni bersama 2 biji labu airnya. Kalung sakti itu menyala apabila berada dekat dengan labu air yang dibawanya. Si Luncai pun mendapat idea. Si Luncai mula menyanyi dari dalam guni. Si Luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan, biarkan. Pesuruh raja pada mulanya marah, tetapi lama-kelamaan mereka ikut menyanyi. Mereka ketawa dan menyanyi bersama-sama si Luncai. Sambil mereka leka menyanyi, si Luncai perlahan-lahan membuka guni itu dari dalam. Si Luncai mengeluarkan badannya. Seterusnya, si Luncai memasukkan 2 biji labu air ke bawah lengannya untuk dijadikan pelampung. Lalu, dengan tenang dan senyap, si Luncai terjun ke laut. "Si Luncai terjun dengan labu-labunya," jerit salah seorang pesuruh raja. Perahu di hadapan menjawab sambil menyanyi, "Biarkan, biarkan." Mereka semua menyangka itu hanya sebahagian daripada lagu mereka. Pada akhirnya, mereka sedar bahawa si Luncai telah berjaya melarikan diri. Si Luncai berenang perlahan-lahan. Kedua-dua tangannya berpaut pada labu air itu. Si Luncai tetap tidak berputus asa. "Aku mesti hidup. Aku mesti jumpa melati semula," monolog si Luncai. Setelah lama berenang, akhirnya si Luncai terdampar di tepi sungai. Melati sedang menunggu Luncai di kampung. Melati berasa sedih kerana tahu si Luncai dihukum. Setiap hari, Melati duduk di bawah pokok tempat mereka biasa menyanyi. Dia menyanyi perlahan sambil menitiskan air mata.
Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Pada petang itu, Melati melihat seorang kanak-kanak lelaki memakai baju berwarna putih di tepi sungai. Melati pun berjalan ke arah kanak-kanak lelaki itu. Ternyata kanak-kanak itu ialah si Luncai. Melati berlari memeluk si Luncai. Kalung sakti si Luncai sudah tidak berkelip lagi. Si Luncai menceritakan kesemua kejadian yang berlaku kepada Melati. Si Luncai menunjukkan kalung sakti itu kepada Melati. Tidak mengapa, Luncai. Kita akan terlihat sempurna di mata orang yang mencintai kita, balas Melati. Mereka ketawa dan menangis dalam gembira. Sekian, tamatlah cerita Si Luncai dengan labu-labunya.